Sekarang ni ada dekat bengkel. Okey. Jom dah buka. Tukar minyak hitam, tukar minyak gebok. Kemudian buka exhaust. Exhaust patah. Patah betul. Memang tak ada kesian ni. Nanti benda-benda gini kalau tak jadi, balik tak ada cerita. Itulah cerita dia. Tengah-tengah ni kedai buku di Magunau. Pasal dia tolong buka, pasal dia tolong. Pasal dia tolong. Okey, pergi dekat bengkel engineering nanti. Ni baik dah ni. Ni hal lain tak kau tadi. Cantik. Okey, sekarang ni dekat kedai engineering. Kalau kat Petong nak pergi kedai engineering, dia dekat depan tu bomba. Bomba tu ada sempang. Sempang tu masuk je. Terus je nak atas bukit. Jumpalah kedai engineering ni. Ni engineering sebelah green. Ni satu kedai ni. Sama-sama okey. Oh, lega. Pusing-pusing cari. Alah, jumpa juga. Keluar tu cona ni. Boleh putus dua Boleh. Gila. Dia mata Dia tengok tadi. kat tengkuk satu. Ni satu. Bawah pun ada juga. Apa punya material lagi dia pakai. Aduh, hai. Ya, tengah. Happy. Happy ya. Okey, okey. Agak-agak berapa? Korang komen agak-agak berapa upah welding ni? Agak-agak berapa? Ni duit bat. Aku bagi ada balance ni. Agak-agak berapa? YouTuber. Komen. TikToker.